Perlumbaan pertama aku di luar negara bersama kawan. Kami ke Gunung Kerinci via Kerisik Tour dan saksikan apakah yang akan berlaku untuk perlumbaan pertama ini. Lagi Ekspektasi race pastinya finish tanpa injury, finish strong. Kalau boleh kita sub 17, sub 18 maybe. Die mas finish. Terus makan. aku rasa aku kena AMS kot. Ya bocor. Tapi saya bangga dengan kawan saya. Hari yang ditunggu-tunggu telah pun tiba, bermula di lapangan terbang. Kita makan dulu Makan dulu. Ya. Tadi memang nak makanan nasi padang, tapi tengok kalau tak nasi padang makan nasi padang kat Malaysia. Tak. Satu demi satu urusan diselesaikan. Self check-in, drop baggage, kemudian jumpa mereka yang bakal menemani perjalanan kali ini. Perjalanan belum bermula sepenuhnya, tapi dari detik kecil inilah setiap memori mula tercipta. Rasa gembira bersama anda di sepanjang perang ini dan berharap kita akan berjumpa lagi bagi pihak Asia. Kapten Noor Azam membantu Sultan Danish serta seluruh warga. Kat mana? Dah sampai ke Kuala Pilah. Apa tu gunung-gunung? Minangkabau. Seremban. Perjalanan dari KLAA ke lapangan terbang Minangkabau mengambil masa dalam 1 jam 15 minit je. Tak sabar nak explore dan rasa sendiri the taste of Jambi. Hahaha. Ayo kita gerak 8 jam. Macam ni 8 jam. Saya terpaksa naik van ni. Oh, Kak Lela lain. So, dia sekali dengan kita orang. Sebab saya nak makan awal. Makan dulu. Makan lagi. Sampai di kedai makan yang pertama, iaitu Lamun Ombak. Mana dia DP kan? Kita nak bayar dulu van. Segan untuk You know we English man. English tu. Indonesia sikit bro. Dah sampai Sekarang udah di Minangkabau. Kita sampai berapa? Pukul berapa? Pukul 8.30. Irfan, kita ada 8.30. kita ada Adil, kita Okay, ada Iman, alright. kita ada. Okey, selamat datang ke kita punya penginapan sementara sebab kita akan berada dalam van ni lebih daripada 8 jam. Wait a minute. So kita orang baru lepas makan, sekarang menuju ke satu lagi tempat makan. satu lagi teman makan Ya. Yeah. Namanya apa? Namanya apa aku enggak tahu. Enggak tahu. Yang tahunya sebelah sini. Kau tahu? Enggak tahu. Enggak tahu juga. Masuk sendiri Tour guide. Perjalanan diteruskan menuju Kayu Aro. 9 jam perjalanan yang terasa panjang dengan jalan sahala dan laluan berbukit bukau. Namun, sepanjang menyelesuri alahan panjang, segala penat seakan terbayar. Keren banget, cok. Hahaha. Oi, boleh patahkan lah. Sampai. Belum setengah. Kita panas tapi tak cocok ah. Kita sudah sampai. Tu. Kita sudah mati. So kita berhenti dulu untuk rehat. Kepala piang man. Kepala piang. Aku rasa dah lama lah dalam van, tapi baru 100 km. Jalan dia agak Huyung Hayang. Ekor 6 Ada 5 jam lagi Mat. 5 jam lagi. 5 hours to go. RM15,000 je weh. Ambil satu. Makan lagi. Makan lagi. Dari mata dah tergolek.
Tapi orang tak sudi. Ini bahaya dia orang hebat dia terus boleh buat apa. Tapi masalahnya dia orang siti-siti je. Van meluncur laju membelah jalan berbukit. Setiap selekoh terasa seperti roller coaster yang tidak berpenghujung. Di dalam, kami hanya mampu berpaut. Kami tiba di bawah langit yang mendung, seakan-akan menyambut keletihan yang mula terasa di tulang belikat. Selepas perjalanan panjang, di hadapan mata berdiri megah bayangan gunung yang bakal kami tempuhi. Gunung Kerinci. Malam disambut dengan baik dengan suasana yang meriah, hangat walaupun tubuh masih letih. Namun di atas sana, langit berkilau, tenang tapi menggerunkan seakan memberi isyarat. Selamat pagi dari Kerinci. So pagi ni pukul sekarang pukul 6. Kita akan buat check out run first. Tunggu. Yeah, tengok tu siapa dah bangun. Bangun juga. Ingat tak bangun? Saya kejutkan dia. Selamat pagi. Let's go. So hari ni kita akan buat apa guys? Check out run. Check out. Lagi. Ini dah check out. It's getting closer, but it will never last down. Here by the ocean, fire is burning. As in the wind. Selamat pagi. Pakai dawa tu. Rising sun. It's beautiful. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. A new day will soon begin. That's what I've been here for all along. I have no doubt. I know you really want to stay till the fires burn out. Days like this will slowly fade away. Memories will always stay the same. Here by the ocean, fire is burning, flares in the wind. Bagaimana hari ni? Kita nak ambil rescue. Duduk. Baik. Nak apa? Nak apa yang baik? Kategori apa? 70. Okey, nama first. Nama Muhammad Hidayat. Muhammad Hidayat. Yap. 301 tadi. Ini tiga apa? Ada ID? Belum ID. Gelap or passport? ID card. Ya. Gelap juga. Ha? Memang gelap lah. Itu ketemu di sini tadi. Hidayat tu nama dia Muhammad Hidayat. Hidayat. Tapi sebab ramai sangat Hidayat, so dia cakap Ayap. So jadi Muhammad Hidayat. Muhammad Ayap. Ke betul? Ke ada? Betul. Sebab IG juga ala-ala. Alamak. So kita dah sampai dekat Respect Collection. Sekarang kita nak ambil Respect Collection untuk 70. Dekat dalam Respect ni ada collection ni ada medical kat dari sini. Ada lembut ni. Tadi mau jujur sudah. Mau jujur sudah. Okay, just boleh belah. Okey. Tapi saya balik ni. Pasport kan? No. Facebook. Facebook. Pasport. Facebook tengok orang tak kenal memang nampak dia garang. What do you see? Dari tadi. Ya, teletabis. Berpelukan dari tadi kan. Berpelukan terus. Ekspektasi untuk this race. Finish under COT. The weather is good.
and finish happy, healthy, and safe. My expectation is finish with the CLT. Thank you. Janji finish. Finish. I want to finish race. Currency and race. Bib dan segala persiapan dilakukan pada petang sebelum perlombaan. Ini memudahkan kami untuk menentukan barang apa yang perlu dibawa dan barang apa yang tak perlu dibawa. Selamat pagi. Test. Kamera sikit dah. Ya. Dua jam sebelum perlombaan bermula, perut perlu diisi, tenaga perlu disimpan, mental harus dikunci rapat. Sekarang pukul 4.24 di Indonesia. Cuaca sejuk sikit, dalam 18 darjah Celsius. Gang, ready? Wait, flight berapa dah ready? Tetap ready. Pukul 5. Semua dah stretching and ready to race. Kak. Baik, terus mantap. Salam elevasi. Salam elevasi. Ini macam Siap? Siap Ali? Yeah. Siap. Mas sama Mas Ifran. siap. Semua siap Ready? Ah. Yeah, ready. Hi, Uncle. Uncle. Die, must finish. Pergi. Ya. Selamat pagi. Kita menghampiri CP1 untuk water station. Cuaca dah agak cerah and depan saya di sana kita akan naik to summit. Let's go. Pagi pada wah pagi makan ni sesuatu ni. Kopi ada. Oh, Mas Rahman yang buat dulu. S1 5,56 elevasi 276. Banyak pilihannya tuh. Sorry. Tolong tutup. Tutup. Ya, tutup. Aman sejauh ini, Bang? Aman. Perkiraan berapa menit ke berapa jam ke atas? Perkiraan Oke. Oh, gitu. Makasih. Okey, siap. Okey, Sam. Semangat. Okey. Siap. Okey, aman. Thank you. Yes.
Let's go. Boleh? Jalan dia. Boleh cak juga jalan dia. Bodoh. Sel. Sekarang kita di ketinggian 2000 lebih. It's a bit harder to ambil nafas kat luar. Tapi kita dah sampai CP. Pepini Water Station. Ya, Station 2. Wait. Ini adalah water station terakhir sebelum pendakian 4.5 km menuju ketinggian 1,300 meter ke puncak. Di sini, semuanya harus disusun rapi. Persiapan terakhir, mental dijaga dan yang paling penting sekali adalah hydration. Oh, abang wis. Aduh. Apa ini? Coca-Cola. Aqua, sini. Thank you lah. Kita tadi kan? Udah. Tak tadi. Tak boleh. Buka dia, kita kan. Ni kok lah. Ini enggak ada dapat. Now, ini teh. Teh? Tawar? Atau manis tawar? Tawar tak? Ini. Tawar ya. Kang air kan? Hah? Air. Air putih. Ya. Buka. Buang kulitnya. Makasih. Campur. Atap Sumatera, ayo. Sekarang kita dekat 3,295 mdpl. Cuaca agak berkabus tapi okey. Perfect weather. So kita kat shelter 3 4 jam 20 minit. Time tu pakai topi sebab dah panas. Sikit lagi kita akan summit. Let's go. Dan aku kena hike lagi sikit. Keep moving. Just keep moving sampai kita summit. Hai kak. Hai kak. Itu aku kena hiking. Kita kat ketinggian 3,500 lebih. Lagi 1 kilo dan elevation 300 lagi untuk kita ke summit. It's go time. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gila sih pemandangannya. Pemandangan dia cantik gila. Saya dengan Devo
Ayo Devo daripada Indonesia. Kita tengah bertarung dengan pasir volcano. Terus keep moving. You know, once upon a time my friend said you die must finish. Kambing gunung kita, hati-hati dah. Tengok bawah. Sini sikit. Come on. Okay, you can do it. You're gonna do it. See you lagi. Yeah. Tu atas bendera putih. Okay, tu puncak. Okay. You're close. You can do it. I see you Yeah, I see you. Finish. What's up gang? So kita lagi sikit nak summit. Sekarang kita dekat Mantap. Tugu Yuda. Ini tempat aku rasa wisata yang telah hilang dekat Gunung Kerinci tahun 1973. Aku pun belum lahir lagi. Dan this is my view. Semangat je. Semangat terus. Jadi itu puncak terakhir kita. Our last kopak. Sedang baik-baik saja. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir kan. Jika aku rasa aku kena AMS kot. Sebab aku rasa sangat mengantuk. Tapi I have to go. Sikit lagi I have to go. Atas tu je nampak bendera tak? Bendera tu je. $3,805 Kita di puncak volcano tertinggi di Asia Tenggara. Saya nak buat khidmat pesanan sikit untuk semua orang kat luar sana yang tengah hadapi krisis ni. Hadapi dengan kuat. Sebab dekat luar tu dah banyak saya tengok pecahan yang berlaku. Tak kira kamu Malay, Indian, Chinese, Iban, Kalazan dan juga etnik-etnik lain. Tapi kamu lupa yang kita semua adalah Malaysian. Dan Malaysia akan terus jaga sesama sendiri. Jadi perpecahan tu tak sepatutnya kita rasa untuk generasi akan datang. I'm almost there. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Rahmat bahaya Tuhan kurniakan Raja kita selamat bertahta. Rahmat, bahagia Tuhan
kurniakan. Raja selamat berdatang. Close your eyes, get out of your skin. All it is matter. Setelah 6 jam pendakian, aku kini di puncak. Melawan penat, lelah. Aku berjaya. I made it. This world of ticking clocks, I hope I make it through. Puncak tertinggi 3805. Yap. Kerinci. This is you. So magnificent. Okay, yuk. 1, 2, 3, go. 2. Okay, 1, 2. Let's go. Ya. Turun dia susah sikit sebab berbatu-batuan dan pasir dia. Kalau kau pijak, dia akan bergesel. So kau tak boleh nak fly sangat lah nak turun. You have to be careful to always lean ke belakang. Kalau kau ke depan, innalillah. Itu je. Aku sikit lagi nak habis downhill untuk batu ni. Oh, cepatlah habis. Sorry, nak licin. Ni aku payung sikit lah, aku downhill. Batu dia tengah bunyi crunchy mat. Duduk dah tengah lapar ni. Ini 3.75 untuk PCP. Oh. Amazing guys. Amazing. Just so amazing. Ini babi cantik. Cantik guys.
Tengok ni. Berani? Ha? Berani? Tengok ni. Betul tepi bro. Tapi tak apa lah. Kat TNU pun lebih kurang macam ni kak. Baik aku masuk TNU. Teruskan. You know, someone said to me, downhill is energy. So this is what I mean by energy. Aku rasa aku dalam kanan sikit. Betul stesen yang patutnya ada kat depan ni. Tapi tak sampai-sampai. Satu lagi aku punya kaki dah start blister. And then I have to run like 15 km kat batu-batu yang besar-besar tau. So I cannot berlari dengan laju. Bahaya. And masih jauh. Sekarang baru 30 km. Aku jaga kaki sebab tapak kaki aku macam dah sakit sebabkan batu-batu ni. Tak sure nama batu ni apa. Batu kerikil kot. Tapi yang sungai punya. Okay. Aku dah nampak water station. Alhamdulillah. Ini CP paling cantik aku rasa. Kat depan. Danau tujuannya di mana? Di sana. Tak Hujan, hujan bawa raincoat. Ha? Raincoat bawa. Bawa. Tak sempat nak tengok sunset lah. Okay bro. Kasih tolong bisa. Boleh. Ya, air mineral Ini and sama. mineral 2. Ya. Ni tambah mana? Bau. Iya, udah ada gula. Ni namanya siapa? Deden. Itu namanya siapa? Wayan. Kita ada ini kakak dua. Kakak Malaysia. Mbak. Nek, Mbak ya? Mbak kakak. Woi, Sumi. Ntar ada segerombolan zombie akan datang. Mereka udah angkat lari. Baru lepas naik kerinci mau lari memang tak. Kat mana trek kerinci? Shelter pos ke daripada pintu rimba ke shelter 1 agak enak. rosak. Ya, sebab ramai. Ya. Hujan. Habis hujan. Jadi ya lecak Berlumpur. Ya, lumpur habis. Aduh. Ya. Alhamdulillah tak hujan. Di sana. Nak hujan. Di situ hujan lah. Dah pasti. Bahaya. Bawa raincoat. Batuk yang bermula sebelum perlumbaan semakin teruk dan terasa susah bernafas ketika berlari. Kadang-kadang perjalanan bukan tentang terus bergerak, tapi tentang belajar berehat tanpa rasa bersalah.
Ini mungkin antara momen terbaik sepanjang larian aku. Di hadapan mata, terbentang pemandangan yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Setiap langkah terasa berbaloi, setiap penat seperti hilang seketika. Bila alam menghadiahkan pandangan seindah ini, dalam perjalanan 5 kilo ni, bukan sekadar jarak yang aku kejar, tapi pengalaman, rasa syukur dan detik-detik yang buat aku rasa benar-benar hidup. Dan untuk saat itu, aku betul-betul kagum dengan ciptaan Tuhan. Aku menikmati semuanya dengan mata dan hati. Hello. Salah ni. Ya kan? Ya. Ya. Hai. Lagi sama Vita. Hai. Very struggle untuk ke Pitu Rimba Danau Tujuh. Ya, soto. Terima kasih Mbak. Sotonya. Kalau dinilai enak. Ya. Makan dulu. Setelah berpuluh kilometer berlari tanpa solid food, di sinilah aku menemukan semula tenaga yang hampir hilang. Semangkuk mi soto mungkin nampak biasa bagi orang lain,
Tapi pada saat tu, itulah mi soto paling sedap pernah aku rasa. Sama nombor ya. Kalau ini tahu kalau kami tidak. Ini tahu nama. Cuaca hujan. Air tangan seorang makcik yang ramah disambut pula dengan bunyi hujarannya yang jatuh perlahan di atas atap zinc, membuatkan setiap suapan terasa begitu menenangkan. Aku tak ada salah. Enak. Masih mau nambah? Ya. Weh. Peserta pertama sudah jalan ke Rawak. Apa? Ya. Ya, finish malam ini kayaknya ini. Finish malam ini kayaknya ini. Terpaksa kita nanti. Ya. Kadang kita finish malam ni jam 10 esok. Tapi cuma sepatu. Ya. Iya, cuma sepatu. Hadi apa ni? Kalau Masih ke jualan lanci. Ada Malaysia. Malaysia juga. Jawa. Jawa kafe. Baik mana Jawa? Masih strong. Walaupun kaki berban. Sampai. Ini lagi 71. Okey. Ya. Okey. Saya tak ada gula-gula nak bagi. Thank you. Makasih telah semangatin. Mana satu dia? Coba. Tasya. Mari ibu. Terima kasih. Ya. Tak bisa pelan. Kita lihat like 15 minutes to change. Kondisi kasut shout out dekat Amy, Epic, Dana. You see, this is Kerinci Summit shoe. Love this one. The next trip, doakan kuih. Bismillahirrahmanirrahim. See you in finish line. Kang nak pecahkan blister. Saya pun tak nampak blister kaki. Ada blister? Blister. Pecahkan je lah. Ha? Pecah tu Di balut. Nak cocok. Kasih. Mana blisternya? Ya, dia kasih bocorin aja Ya, bocor. Ya. Ada bulat. Ada bulat tak? Ada bulat. Kalau enggak ada tak apa. Dalam tak sedar, aku dah duduk hampir 1 jam di water station. Entah kenapa seronok rasa sampai kehilangan banyak buffer time yang sepatutnya digunakan untuk mendaki. Hahaha. Enggak ada? Bocor lalu bang. Nyo ada mana? Mana lagi? Aku ada replay kalau nak. Replay. Ya. Tak di Belah sini. ya. Mana Kaki. Bismillah. Sini. Ya, bisa. Ya. Dia janji dengan aku kalau dia champion dia nak bagi aku baju. Baju dia. Baju brand dia. Dia duduk satu hotel dengan aku. Okay guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Kata au. Okay. Aku dah sampai dekat Gunung 7. Tapi sekarang Boleh cuci kaki di sana. dah 18 jam 48 minit. COT lagi 4 jam.
COT 23 jam. Aku rasa tak boleh teruskan sebab tracknya susah sikit nak balik semula. It's not possible lah. Impossible lah untuk aku buat another 20 km for 2 hours. Ni nak naik balik ke nak turun balik dari Gunung Tujuh ni pun dah ambil masa lama. Jadi aku decide untuk potong beat kat sini dan enjoy sunrise dekat Danau Tujuh. Aku rasa tu lagi worth it dah. Okay, tu je. Ini ada mana? Sign out. Kesini dari Pindorimba. Ini pop mie Indomie kemenangan. Dingin kita sebut. Ya, ini DNF camp. Yeah. Happy. Jadi kenangan. Semua ini bermula dari satu wishlist untuk melihat sendiri keindahan sang danau kaldera dan atap Sumatera yang selama ini hanya hadir dalam gambar dan angan-angan. Dalam perlumbaan kali ini, ia bukan lagi tentang sejauh mana aku mampu pergi, tapi tentang apa yang aku rasa di tengah perjalanan. Kerana bagi aku, garis penamat bukan sekadar satu garisan. Ia adalah himpunan sakit, penat, takut, ego, harapan dan perjuangan yang terlalu panjang untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dan terima kasih juga untuk semua yang sentiasa menyokong, mendoakan dan memberi semangat sepanjang perjalanan ini.